Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke liputan khas TV PSS Al-Bayan. Saya, wartawan Ahmad Daniel Hakimi bin Sudirman daripada TV PSS melaporkan mengenai Majlis Peraikan Juara Dunia Korea Global Information Technology Challenge GITC 2025 di Sekolah Menengah Kebangsaan Ketereh. Hari ini, kita meraihkan kejayaan yang luar biasa seorang pelajar istimewa PTKI SMP Ketereh, Muhammad Syakir bin Zailani, yang telah mengharumkan nama sekolah, negeri dan negara di persada antarabangsa. Seterusnya, marilah kita sama-sama menyaksikan majlis meraihkan juara dunia di Dewan Alumni. Dan hari ini kita menyambut seorang wira yang membawa sinar kebanggaan buat kita semua. Majlis dengan penuh rasa bangga dan takut Sekolah Menengah Kebangsaan Ketereh. Marilah kita sambutkan dengan beliau dengan tepukan gemuruh dan hati yang penuh rasa kagum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai dan salam selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tuan Haji Suhaili Abdul Manaf Ahli Jatuh Kuasa PTKI SMP Ketereh, Yang Kuasa Cik Muhammad Rizwan bin Wahab. Nama saya, Guru PPKI yang membimbing adik Muhammad Syakir, Puan Nur Ilham binti Muhammad Nur. Cikgu, boleh tak beri sepatah dua kata kepada adik Muhammad Syakir? Terima kasih kepada Daniel. Saya sudi untuk beramah sepanjang bagi kawan semua sebelum adik Syakir di pertandingan tahun ini 2025, beliau telah 2 tahun berturut-turut menjuarai
pada tahun 2023 berjaya secara online di Abu Dhabi dan 2024 secara bersemuka di Manila, Korea, dan ini merupakan tahun ketiga. Jadi sebelum ke mana-mana venue pertandingan, kita ada latihan pusat dulu lah. Tahun ini kita ada latihan pusat hampir sebulan di SKPJ Kuantan. Jadi semua peserta kita untuk tahun ini kita ada 8 peserta daripada semua kategori masalah pelajaran, masalah pendengaran, fizikal dan masalah penglihatan. Jadi keempat kategori ini kita hantar dekat 2 minggu dalam tahun ini. Sebelum ni kita hanya 1 bulan saja. Jadi alhamdulillah lah kita walaupun tidak mengadakan mengubah sedikit corak pertandingan, mengubah format baru, Syakir berjaya lah membuktikan walaupun terdapat perubahan, berjaya membuktikan yang dia masih lagi mampu menunjukkan kebolehan dan keupayaan. Tanya sekali lagi saya kepada Syakir dan kepada semua yang terlibat lah. Terima kasih diucapkan kepada cikgu atas patah kata.